Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW dia biasa bagi salam 2-3 kali. Kalau dia sajalah. Ada kadang-kadang kali, kadang-kadang 2-3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, ada sebahagian kawan-kawan kita tak diberikan peluang untuk berada di dalam majlis ilmu, tapi dia berada dalam bazar Ramadan. Kita ucapkan tak apa, beli belah, tapi bazar Ramadan jangan jadi bazir Ramadan. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat duduk dan hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Dan majlis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan dengan kebiasaan kita duduk dalam majlis ilmu masa kita masih hidup lagi ni, tiap-tiap hari duduk majlis ilmu, banyak kehidupan kita duduk majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga. Dekat dunia lagi ada taman-taman syurga, tak masuk syurga lagi. Dah duduk dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga, mudah-mudahan di akhirat nanti kita duduk dalam mana? Kita dalam syurga, insya-Allah. Itu yang kita nak. Seterusnya, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita. Nikmat panca indera, mata, tangan, hidung, kaki, akal fikiran, nafas, iman, Islam. Pernah tak kita bersyukur? Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman dan nikmat Islam ini merupakan nikmat yang paling tinggi. Kadang-kadang kat dunia ni Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita nikmat panca indera. Allah tak bagi kita tangan. Allah tak bagi kita penglihatan. Allah tak bagi kita kemampuan untuk berjalan. Allah tak bagi kemampuan kita untuk berfikir. Allah tak bagi kemampuan kita untuk berharta. Allah tak bagi kemampuan kita untuk buat macam-macam. Macam orang lain ada kereta besar, ada rumah besar, alhamdulillah. Tapi kita jaga dua benda ni, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Susah mana pun kita di dunia ini, susah mana pun, baik mana pun kita kat dunia ni, baik mana pun, tapi dekat akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kita dalam mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena jaga nikmat iman dan nikmat Islam ni sungguh-sungguh. Seterusnya, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa kita. Hari ini kita berada dalam dua Ramadan. Betul? Pernah tak sebelum ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkatkanlah aku dalam bulan Syaban ini, berkatkanlah aku dalam Rajab ini, dan tolonglah ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Pernah tak? Kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun tidak secara langsung. Tapi dalam hati kita nak duduk dalam bulan Ramadan. Para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sentiasa menanti-nantikan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Kita berada dalam 2 Ramadan. Semalam dah berpuasa, hari ini berpuasa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk kita berbuka sekejap lagi. Kita sebut pasal syukur. Apa makna syukur? Tahu dah mana syukur? Saya boleh berinteraksi ke macam mana? Tak payah dah, saya cakap pegang dah. Okey. Syukur ni maksudnya ialah kita gunakan
Kita gunakan semua nikmat yang Allah bagi kepada kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat apa tadi? Nikmat masa, nikmat umur, tapi kita gunakan umur itu dan masa itu untuk majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat apa? Panca indera, mata, telinga, tangan, kaki. Kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Kalau mata kita gunakan untuk baca Al-Quran, untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan kita gunakan untuk kebaikan, tulis dekat Facebook, tulis apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran, tulis apa? Janganlah tulis hari ini saya makan cekodok. Tulis macam itu, benda-benda yang tidak bermanfaat. Kan? Semalam aku tengok kucing apa? Kucing tak dapat melintas longkang contohnya. Tak bermanfaat langsung tulisan namanya macam itu. Kita gunakan tangan kita ini untuk sebarkan dakwah fi sabilillah. Sampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut tadi pasal syukur juga kita dapat Ramadan. Bila kita dapat Ramadan, ramai tak orang yang tak sempat sampai Ramadan. Ada tak? Ada tak orang yang meninggal dunia pada bulan Syaban? Ada. Bulan Rajab ada. Dia tak sempat sampai bulan Ramadan. Tapi kita bila sampai bulan Ramadan ni, jadi kita kena manfaatkan kalau boleh. Jangan sia-siakan. Masa yang terluang ini alhamdulillah. Antum, kamu semua, you all, kan? Manfaatkan masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Ya, dan majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga. Saya diberi tajuk berkenaan dengan Ramadan, sumber kekuatan. Betul? Tajuk pun tak ada belakang. Ramadan, sumber kekuatan. Actually pula. Ramadan ini dia bukan sumber kekuatan. Ramadan ialah dia dapat menjana kekuatan. Sumber kekuatan kita apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita pegang betul-betul Al-Quran dan Sunnah, kalau kita ikat betul-betul Al-Quran dan Sunnah, kalau kita amalkan betul Al-Quran dan Sunnah, ia akan dapat menjanakan kekuatan. Ya. Apa kaitannya Ramadan dengan kekuatan ini? Ramadan ni, apa maksud Ramadan? Apa maksud puasa? Apa maksud puasa? Puasa ialah menahan diri. Imsak ke tak? Menahan diri dari makan dan minum. Dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbit matahari. Jangan sebut terbit matahari, ya. Ada orang sebut terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau terbit matahari itu dah out dah terlepas daripada garisannya. Terbit fajar sampai terbenam matahari beserta dengan niat. Orang tak makan, lemah badannya. Orang tak minum, lembik tubuhnya. Orang tak buat itu, tak buat ini, tidak bertenaga. Tapi kita nak kata Ramadan boleh menjana kekuatan. Macam mana itu? Macam mana? Pelik tak? Tak rasa pelik ke? Orang tak rasa pelik? Saya apabila Urus Fitiyah beritahu saya, Ustaz, tolong beritahu Ramadan menjana kekuatan. Saya tergambar akan satu hadis Nabi SAW. Pada saat itu, bila saya terima SMS daripada Urus Fitiyah, kata, Ustaz, tolong cerita pasal Ramadan dan kekuatan. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, akan datang, kamu semua akan dikepung. Kamu semua akan dikerumuni. Kamu semua akan dikepung oleh orang lain. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita sebut, kalau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa itu kami sedikit kan ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dah. Malahan kamu ramai. Tapi ramainya kamu seperti buih selepas banjir. Maknanya lemah keadaannya, cikai kualitinya, tak ada apa-apa, buih, tak?
Kalau buih ni korang minum teh tarik, sebut teh tarik pula. Teh tarik letak datang, teh tarik banyak penuh tu. Buih tak ada apa-apa ke? Buih tu tak ada apa-apa. Kita buang macam tu. Kita tak minum buih. Adakah orang jilat buih teh tarik tu? Tak ada. Buih ni tak ada beri apa-apa. Nabi kata, ramai. Tapi kamu seperti buih. Kamu masa itu akan dihinggapi dengan penyakit. Penyakit apa? Penyakit denggi? Bukan. Penyakit apa? Al-Wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit Al-Wahan itu ya Rasulullah? Apa penyakit Al-Wahan itu? Nabi SAW kata apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terlampau sangat kepada dunia dan takut kepada kematian. Itu Nabi kata punca lemahnya diri kita. Punca lemahnya diri kita ialah itu. Umat Islam sepatutnya bukan terlampau cinta dengan dunia. Cinta dunia tak apa tak? Tak apa, silakan. Boleh tak cinta dunia? Boleh. Cinta harta, cinta rumah, cinta isteri, cinta anak-anak, tak apa. Tapi terlampau cinta kepada dunia. Dan takut kepada mati. Sedangkan umat Islam, mukmin, sepatutnya apa? Terlampau cinta dia terbalik. Sepatutnya terlampau cinta kepada akhirat. Dan tidak takut mati. Tidak takut mati. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berani. Macam kita berani ke tak? Kita tak berani, tak berani. Tak berani. Disebabkan oleh itulah maka kita lemah dalam dunia ini. Kita lemah. Kan? Jadi kita tengok betul-betul hadis ini. Cintakan dunia sangat-sangat dan bencikan mati sangat-sangat. Kita takutkan mati. Itu jadinya lemahnya kita. Kerana apa kita cinta kat dunia? Kenapa? Kerana apa kita dekat akhirat bencikan mati? Kerana apa? Kerana hati kita sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita tidak baca Al-Quran. Kita tidak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memakai pakaian yang menutup aurat yang lengkap. Kita tidak mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, dalam ekonomi kita, sosial kita, dalam politik kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab itulah kita jauh daripada Islam dan kita jadi lemah. Jadi apa kaitan dengan Ramadan? Apa kaitan dengan Ramadan? Apa kaitan dengan Ramadan? Ramadan seperti kursus. Ramadan seperti apa dia? Pusat tarbiyah. Awak semua belajar kat sini kan? Itu library. UAE. Awak belajar kat UAE kan? 2 tahun kat sini betul tak? Pensyarah-pensyarah awak mengharapkan awak mendapat keputusan yang sangat cemerlang, betul? Mak ayah awak mengharapkan awak mendapat keputusan yang cemerlang, betul? Mudah-mudahan kamu mendapat keputusan yang cemerlang. Sepanjang 2 tahun itu, ada tak kadang-kadang lalai, leka, tak ingat? Lepas tu sekarang ni umur dah 20, 18, 19, mula nak ingat, kapul. Mula nak ingat, awek makwa, awek pakwa. Kan? Mula nak ingat tu. Jadi, dia punya apa? Dia punya tujuan dia, mudah-mudahan kamu berjaya cemerlang dalam UAE itu, dia agak terpesong. Jadi, universiti hantar awak semua pergi mana? Pergi kursus berapa hari? 2 hari. 3 hari lah. 3 hari. Pergi kursus 3 hari. Dalam kursus panjang 3 hari itu, apa yang awak buat? Pensyarah awak ajar macam mana nak jadi pelajar yang bagus, macam mana nak menguruskan masa, macam mana nak buat kerja rumah yang bagus, macam mana nak skor, macam mana panjang 3 hari ataupun 2 hari itu. Tapi malangnya ada yang tak pergi. Betul tak? Ada yang pergi tapi ambil kehadiran saja. Hari pertama hadir, lepas tu dia pun balik. Ada yang pergi full day 3 hari tapi tidak memanfaatkan keseluruhan modul kursus itu. Tapi ada juga yang sepanjang 3 hari itu ataupun 2 hari itu, dia memanfaatkan betul-betul 3 hari dan 2 hari itu sepanjang kursus itu. Kan? Bila dia keluar daripada kursus itu, apa dia dapat? Dia dapat semangat yang baru,
dia dapat spirit yang baru, dia dapat ilmu yang baru untuk dia meneruskan tempoh yang lebih panjang 2 tahun dalam universiti. Serupa juga lah dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman." Siapa orang yang beriman? Saya orang yang beriman. Kami orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan kepada kaum terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dah set dah. 1 bulan ni ialah khusus untuk kita. Kita lupa kadang-kadang kehidupan kita yang panjang ini. 60 tahun barangkali umur kita, 70 tahun barangkali umur kita, 50, 40, 30, 20, 10 tahun barangkali umur kita. Ada tak umur yang lebih pendek yang telah meninggal dunia? Ada tak? Ada. Yang telah dunia sebelum kita pun yang dah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala dah cabut nyawa dia. Kan? Kita lupa sepatutnya sepanjang kehidupan kita itu apa yang kita patut buat. Allah Subhanahu wa taala suruh apa? Allah Subhanahu wa taala suruh buat bekal. Allah kata berbekallah. Dan sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Allah kata, tolonglah manusia. Bawalah bekal nak jumpa aku nanti. Bawalah bekal akhirat nanti. Dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dah buat satu program khas Ramadan, 1 bulan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan sebulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendapat takwa. Muslimin muslimat sekalian, tahu tak maksud takwa ni? Maksud takwa ni apa? Takwa macam mana? Takwa dalam Al-Quran penuh dengan perkataan takwa. Dan lelaki selalu pergi masjid tu tak? Hari Jumaat tu tak? Kan? Dan khatib selalu mengingatkan, Ittaqullah, bertakwalah. Tolonglah bertakwa. Jangan tak bertakwa. Kan? Tapi kita lupa. Sedangkan takwa ini penting. Apa maksud takwa? Takwa, ikutkan para ulama kata, yang definisi yang paling mudah ialah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud takwa yang paling famous disebut oleh para ulama. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semua suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tak suruhan Allah Subhanahu wa taala? Banyak tak? Allah suruh kita infak, Allah suruh kita tutup aurat, Allah suruh kita tundukkan pandangan mata kita, Allah suruh kita berlaku baik, Allah suruh kita jangan membazir. Tapi dalam banyak-banyak suruhan itu Allah Subhanahu wa taala yang paling penting sekali ialah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita keluar daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan dalam banyak-banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, apa larangan Allah? Jangan menipu, jangan berrasuah, jangan berbohong. Menipu dengan berbohong samalah kan? Jangan memungkiri janji, jangan pukul kucing, jangan apa lagi? Jangan merompak. Kan? Jangan bersentuh-sentuhan di antara lelaki dan perempuan. Tapi dalam banyak-banyak larangan ini, larangan yang paling penting sekali yang kita jangan buat ialah apa dia? Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya? Dalam banyak-banyak suruhan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata tolong pergi solat, Allah kata tolong tepati waktu, Allah kata pergi tolong orang, Allah kata infak, Allah kata itu dan ini. Yang pertama sekali tauhidkan Allah. Allah kata jangan buat itu, jangan buat ini. Yang pertama sekali jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Itu maksud takwa.
maksud takwa. Pernah suatu hari Umar Al-Khattab, kenalkan Umar Al-Khattab? Kenal tak? Tak ada yang mengganggu, macam confuse siapa Umar Al-Khattab ini. Tak pernah dengar pun. Kenal tak Umar Al-Khattab? Kenal lah kan? Kenal, Alhamdulillah. Takkanlah tak kenal juga kan? Umar Al-Khattab dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa maksud takwa? Ubay bin Ka'ab dan Umar radhiyallahu anhu adalah merupakan dua sahabat yang tinggi di sisi, yang mulia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kerendahan hati, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apa maksud takwa ya Ubay? Tapi Ubay kata apa? Ya Umar, pernahkah engkau melalui satu kawasan, satu lorong yang berduri? Alhamdulillah. Ada orang kata berduri. Ya, tak apa. Kan? Maknanya ingat hadis ini. Alhamdulillah, bagus. Asal. Pernahkah kau melalui satu kawasan ataupun satu lorong yang penuh dengan duri? Umar kata pernah. Aku pernah melalui. Lalu Ubay pun kata apa? Apa yang kau buat biasanya kalau kau lalui kawasan yang berduri itu? Lalu Umar kata, aku akan berhati-hati. Kawasan yang tidak berduri, aku akan berjalan. Kawasan yang ada duri, aku akan elakkan. Lalu Ubay bin Ka'ab kata apa? Itulah maksud takwa. Jadi, pelajar-pelajar sekalian, apa maksud takwa yang telah digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Umar tadi ialah kita berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Ya, antum semua umur 18-19 tahun. Ya. Ada yang umur 30-40. Ada kat sini umur 30-40? Tak ada. Okey. Sepanjang umur kita itu, kita hendaklah menjalani kehidupan kita itu dengan penuh hati-hati. Macam Umar kata tadi, kalau ada kawasan yang berduri, dia lalu tak? Dia tak lalu. Tapi kawasan tu tak ada berduri, dia lalu tak? Dia lalu. Serupalah juga dengan kita, umat Islam. Ya. Kalau kita nak buat sesuatu contohnya, kita tanya, halal ke haram ni? Boleh ke tak boleh? Syubhah ataupun harus? Kita tanya pada diri kita. Kita cek dulu. Jangan main, jom kita pergi, jom! Terus pergi. Tak sempat nak fikir pun. Jom. Kan? Dah start kereta motor, kita nak pergi mana tadi? Lupa nak tanya. Kan? Dah start motor dah. Lupa nak tanya pergi mana. Kalau boleh kita, contohnya kalau macam kawan kita ajak kan, kawan, mari kita pergi ke majlis ilmu, petang ni ada borak-borak sikit pasal Ramadan. Fikir, bagus ke tak bagus? Oh, bagus lah ni. Kan, ini majlis ilmu ini. Ini dah taman-taman syurga ini. Pergi. Betul tak? Jom kawan, kita pergi ke Bazar Ramadan. Jom kita pergi ke shopping kompleks. Kan? Dia fikir, bagus ke tak bagus? Harus. Boleh pergi tak? Bukan tak boleh. Jangan kata, tak boleh, haram, tak boleh. Bukan macam tu. Pergi ke pasar, pergi ke shopping kompleks, pergi ke mana-mana yang kata orang ada jualan, boleh, silakan. Kalau kita ada hajat, kita pergi. Tapi bila dapat hajat kita dapat beli barang, kita pun berangsur keluar. Ya, itu maksud takwa. Takwa maknanya kita cek dulu apa yang kita patut buat. Dan nak jadi orang yang takwa, seperti macam saya cakap tadi, kita jadi lemah. Kita balik tengok pada tajuk balik ya. Ramadan kekuatan. Ramadan ada, kekuatan tak ada. Ramadan kekuatan tak ada. Dan kekuatan ni tak ada disebabkan oleh apa? Kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau boleh dalam sebulan Ramadan ini, kita manfaatkan masa betul-betul. Setiap saat, setiap masa yang ada, baca Al-Quran. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunan. Ya. Dan kalau kita nak jadi kuat, nak jadi takwa, apa sumber kita? Al-Quran. Ingat tak surah Al-Baqarah ayat yang kedua? Apa dia? Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, Hudan lil Muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu tak ada keraguan. Percaya sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Tak ada
keraguan. Kita jumpa ayat Quran itu, kita pegang, kita gigit, sungguh-sungguh tak ada keraguan. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan di akhir ayat muka tu Allah kata apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah yang mendapat, yang di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat kejayaan. Kejayaan dengan kekuatan ni sama tak? Sama. Kan? Kita berjaya, kita kuat dengan apa? Dengan kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya, sebulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, merupakan bulan kursus, merupakan tim untuk kita berlatih untuk menjadikan kita takwa. Bulan lain boleh tak nak jadikan kita takwa? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Apa tak boleh pula? Boleh, tapi cabarannya besar. Bahawa ada syaitan dan ada nafsu. Betul tak? Dan ada unsur-unsur luar yang lain juga. Tapi dalam bulan Ramadan ini apa? Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, bila sampainya bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu-pintu syurga dan ditutupkan pintu-pintu neraka dan diikatkan syaitan. Syaitan dah kena ikat. Pelajar-pelajar sekalian, syaitan dah kena ikat. Jadi apa sebabnya kita tak boleh jadi baik ni? Kenapa? Nafsu? Belum lagi. Kenapa? Oh, saya lupa. Saya bukan nak minta nasi, saya nak cakap seorang. Syaitan kena ikat. Tapi sepanjang 11 bulan itu, syaitan telah mentarbiah diri kita terlebih dahulu. Betul tak? Dia telah menjadikan kita ini seorang yang suka kepada kemaksiatan, suka kepada lagha, suka kepada penipuan, suka kepada TV. Kan? Tiba-tiba sampai Ramadan, syaitan kena ikat. Adakah sifat-sifat yang kesyaitanan itu susah, senang untuk dibuang? Susah. Contoh ya. Saya seorang lelaki lah contoh. Memang saya seorang lelaki pun. Saya seorang lelaki, seorang pelajar kat sini. Tiba-tiba dalam satu grup itu ada seorang yang perangainya sangat buruk. Suka mencuri, suka mengajak orang mencuri, suka mengajak orang pergi outing, pergi fly. Kat sini tak ada istilah fly kan? Semua bebas kat sini kan? Tak apalah, fly. Dia seorang ni memang psycho lah. Kan? Memang dalam kalau cerita TV tu apa dia panggil apa? Abang Long. Kan? Abang Long kan? Abang Long. Dia ni memang jahat lah. Nak kata jahat ni disebabkan dia seorang ni, ramai anak-anak buah jadi orang jahat juga. Yang baik pun jadi jahat juga. Tapi tiba-tiba yang Along ni, psycho ni, tiba-tiba kena tangkap. 1 bulan masuk jail. Adakah anak-anak buah yang lain ni akan berhenti tiba-tiba je tak mencuri? Tidak fly, tidak menipu, tidak reggae. Adakah macam tu? Tidak. Kerana apa? Sudah terbiasa. Tapi dengan tak adanya si psycho itu, mudah tak untuk dia menjadi lebih baik? Kan? Sebelum ni dia nak jadi baik, tiba-tiba apa hal kau ni? Kan? Macam bagus sangat. Kan? Aku dah tarbiah kau jadi macam ni, kau tiba-tiba nak jadi orang baik. No way man. Tak boleh. Dia tak bagi. Sama juga dengan bulan Ramadan ini. Syaitan dah tak ada. Jadi apa lagi yang kita boleh buat? Senang tak nak jadi baik ni? Kita ada satu unsur lagi, betul tak? Apa dia? Nafsu, betul tak? Syaitan dan nafsu ni sentiasa mengajak kepada keburukan. Sentiasa. Tapi ada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tidak mengajak kepada keburukan, dan nafsunya cool. Nafsunya cool gitu. Tapi kebiasaannya orang macam saya dan mungkin adik-adik kat depan saya ni, biasanya nafsunya agak ganas lah. Kan? Agak ganas. Syaitan dah kena ikat dah, tapi nafsu ada. Ingat tak satu hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Wahai para pemuda, kalau ada kemampuan, apa dia? Kahwin. Kan? Macam, okey, boleh? Boleh?
Ada kata boleh, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak mampu, Nabi kata apa? Nabi kena berpuasa. Berpuasa. Kerana berpuasa itu boleh melemahkan nafsu. Nampak? Nampak tak? Dalam bulan Ramadan ini, syaitan dah kena ikat satu. Lepas tu syaitan pula. Nafsu pula dah jadi lemah. Jadi dua unsur yang selalu mengajak kita kepada keburukan ini sudah di set aside, telah ke tepi. Tinggal kita seorang saja. Kita seorang saja nak berjuang untuk menjadi manusia Allah pula. Jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Syaitan dah tak ada. Jadi apa sebabnya? Betul tak? Nafsu dah lemah. Lepas tu bulan Ramadan ni pula, ini bulan Ramadan saya rasa syaitan yang paling depras. Kerana apa? Dalam bulan Ramadan ini ditawarkan dengan keampunan. Saya nak kaitkan juga dengan tajuk kekuatan tadi. Adik-adik sekalian, kenapa umat Islam sekarang ini ditindas? Kenapa umat Islam ini dizalimi? Kenapa umat Islam ini tidak ditolong? Kenapa umat Islam ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Kerana apa? Kerana diri kita penuh dengan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita kalau kita tak ada dosa. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak ingat satu ayat? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan di-solvekan problemnya, akan diberikan penyelesaian, akan diberikan jalan keluar. Nampak? Allah akan tolong kalau kita takwa. Masalahnya kita tak ada takwa. Dan apa dia? Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rezeki yang dari sumber yang tidak disangka-sangka. Tapi malangnya ayat ini ditampal kat mana? Ditampal di kedai-kedai untuk dijadikan pelaris. Dinamakan ayat RM1,000. 1,000 dinar. 1,000 dinar. Saya tak tahu kenapa jadi 1,000 dinar. Kan? Sebab dia RM1,000 kan kat Malaysia. 1,000 dinar. Ayat ini penting wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong. Dan orang yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki kat dia. Tapi disebabkan kita tak ada takwa, Allah tak tolong kita. Kita tengok kawan-kawan kita di Palestin, kawan-kawan kita di Chechnya, kawan-kawan kita di Kemboja, kawan-kawan kita di Iraq. Kan macam mana? Kawan-kawan kita di Malaysia, kita sendiri pun. Kan? Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tangguh-tangguh. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengabulkan doa. Tapi belum sampai layaknya kita untuk dapat keampunan, dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita ada dosa, banyak dosa. Dan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan apa? Keampunan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan ayat itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, barang siapa yang berpuasa man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau boleh kita ambil kesempatan ini bulan Ramadan ini, dan apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah adik-adik sekalian kita doa untuk diri kita sendiri saja. Allahumma ighfirli, ampunkanlah dosa aku ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Jangan kita macam tu. Kalau boleh kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa seluruh umat Islam ya Allah. Kami banyak berdosa ya Allah. Ya Allah. Tolong ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kau kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Dekatlah kami kepada-Mu ya Allah. Dekatlah kami semua ya Allah kepada-Mu ya Allah. Jangan kita minta kita doa seorang saja. Jangan. Ya? Kita minta kalau boleh kita mewakili saudara-saudara kita yang lain. Kita minta bagi pihak kawan-kawan kita yang lain
supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan. Dan bulan Ramadan ni juga bulan apa? Bulan keampunan juga. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat, sahabat sekalian, mari kita kumpul dekat mimbar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nak naik mimbar. Dia naik mimbar, dia pijak satu tangga, anak tangga, Nabi sebut amin. Dia naik satu tangga lagi, anak tangga yang kedua, dia sebut amin. Dia pijak anak tangga yang ketiga, dia sebut amin. Selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau sebut tadi masa kau nak naik mimbar tadi, setiap anak tangga tu kau sebut amin ya Rasulullah, padahal kami tak dengar apa-apa ya Rasulullah. Kami dengar sebut amin saja, sebanyak 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semasa aku nak naik mimbar tadi, siapa datang? Jibril datang. Jibril kata apa? Jibril berdoa datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak nampak. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah ataupun rugilah orang yang dapat bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ya untuk mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan, penting. Siapa yang tak dapat keampunan pada bulan Ramadan, ia telah didoakan sebagai apa dia? Celaka ataupun rugi. Siapa yang doa? Jibril ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia, tak ada dosa. Orang yang berdoa, orang yang tak ada dosa, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa darjatnya? Makbul tak? Makbul. Itu yang tidak berdosa. Yang aminnya pula siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berdosa, yang maksum, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah ataupun rugilah bagi orang yang dapat bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat keampunan. Amin kedua apa ya Rasulullah? Amin yang kedua, celakalah ataupun rugilah bagi orang yang mendengar namamu disebut di hadapanmu dan tidak menyebutkan salawat. Ini jarang saya nak dengar ni. Saya sebut banyaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi senyap dia. Wajam, okey. Jibril doa tu, Nabi aminkan. Berat tu. Jadi kalau kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma shalli ala Muhammad, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti sebut. Sama ada zahir ataupun dalam hati pun tak apalah. Tapi kalau boleh kita zahirkan sedikitlah supaya kawan kita kat sebelah dengar, gila sallallahu alaihi wasallam. Dia pun terlupa. Betul tak? Saya pun kadang-kadang terlupa. Kawan tu kalau ayat itu betul juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita zahirkan supaya kawan kat sebelah dengar, kawan kat belakang dengar, kawan kat depan dengar, kat kiri pun dengar. Jadi kita dapat mengamalkan sunnah ini. Dan amin yang ketiga apa dia? Amin yang ketiga ialah rugilah ataupun celakalah bagi orang yang bertemu yang mempunyai mak dan ayah, mempunyai ibu dan ayah masih hidupnya, kedua-duanya ataupun salah seorang daripadanya, tapi kedua ibu bapa ini ataupun seorang ibu ataupun seorang bapa ini tidak dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Ya, rugi. Ya. Jadi kalau kita ada mak ayah lagi, masing-masing mungkin ada lagi tak mak ayah lagi kan? Dan kalau tak ada mak ayah, ada ayah dan mak. Kan? Jadi kalau boleh kita berbuat baik dengan mak dan ayah kita, ibu bapa kita. Telefon. Dah lama dah tak telefon, betul tak? Kan? Ni nak Ramadan ni, kan dia kan, wahai mak, ayah, saya minta maaf apa semua, minta maaf. Tanya muka apa tadi. Kan? Kalau boleh kita buat baik. Jangan nak tunggu apa? Nak tunggu Syawal. Belum sempat belum tentu lagi Belum tentu lagi. Dia tak tahu. Kan? Ramai yang dah meninggal tak sampai lagi, dah meninggal dunia. Ya. Seterusnya, nak cerita juga pasal pengampunan ini. Nak cerita juga pasal keampunan ini. Sebab keampunan ini, free of sins ni adalah penting untuk kita menjana kekuatan dalam umat kita. Kita tengoklah kat mana-mana pun. Ya. Kita buka aja mata kita akan nampak banyak perkara yang mungkar atau maksiat di sekeliling mata kita. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pertolongan?
Jadi manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunan. Duduk-duduk saja-saja, tengah naik motor, tengah tunggu pesyarat, tengah buat kerja rumah pun boleh juga kan? Buat kerja rumah ke? Tengah apa? Tengah apa ni? Tengah duduk saja-saja. Saya kata apa? Ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa aku. Kadang-kadang kita sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang kita sebut itu tak rasa apa-apa. Kenapa? Kerana bahasa ini bahasa Arab. Kan? Jadi kita sebut Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Tak ada apa-apa. Tak masuk kat dalam hati kita. Tapi kalau boleh kita tengah duduk-duduk kat tepi beranda, ya Allah, ya Tuhan, aku tolonglah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Tengah naik motor contohnya. Naik motor. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Minta ampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap bahasa kita supaya kita rasa betul-betul datang daripada hati kita. Nak ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kadang-kadang kita sebut Astagfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, saya dengan nasyid lagi kan? Tapi maknanya kadang-kadang kita tak sertakan. Kita sekadar bernyanyi dan menyebutkannya sahaja tanpa kita Subhanallah, Maha Suci-Mu ya Allah, Maha Suci ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci ya Allah. Ada tak? Kadang-kadang kalau boleh kita sebut itu, kita kaitkan betul-betul dengan Allah. Seumpama kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan kita memang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya? Nak cerita pasal keampunan juga, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar biasanya berlaku bila? 10 malam yang terakhir. Ya? Itu yang diramalkan. Kalau boleh cari daripada awal lagi. Malam tadi, malam ni, kalau boleh cari, tak ada cari dah. Tapi kalau kita melazimkan diri kita solat malam, setiap malam, insya-Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Kan? Tapi diramalkan Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum tu, Lailatul Qadar penting tak? Tahu tak kemuliaan Lailatul Qadar? Tinggi tak nilai Lailatul Qadar? Kita biasa disebutkan, akunya Lailatul Qadar, kalau boleh kita doa apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak handsome, minta handsome. Kalau nak tinggi, minta tinggi. Kan? Kalau nak putih, minta putih. Kalau nak apa, minta apa-apa pun. Minta apa-apa pun, nak berjaya, nak perfect contohnya. Minta apa-apa pun. Kita selalu diberitahu oleh ustaz-ustaz kita, tak? Minta. Silakan. Nak murah rezeki apa semua. Tapi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang patut aku baca ya Rasulullah?" Dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kata apa? Kau bacalah doa ini, Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka berikan keampunan ya Allah. Kau suka berikan keampunan. Engkau Maha pengampun dan kau suka berikan keampunan. Fa'fu anni, maka berilah ya Allah keampunan kepada diriku ini. Berilah ya Allah tolong keampunan pada diriku ini. Nampak? Nabi SAW menyarankan doa yang amat penting dibaca pada malam yang sangat penting. Apa dia? Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon keampunan. Selain daripada doa-doa lain, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat penting, sangat-sangat utama. Atau kalau kita meninggal dunia pun. Kalau saya meninggal dunia, biasanya apa orang bacakan?
Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan? Tolong ampunkanlah dosa dia ya Allah, tolonglah ampunkan dosa dia. Maknanya dalam sepanjang kehidupan kita ni, kita nak kalau boleh Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Dah pukul berapa ni, nampak saya gelap dah ni. Dah pukul 7. Kata saya pukul 7 kan? Dah pukul 7. Saya tak habis lagi ni. Tak apalah, setakat itu saja Dah pukul 7 Okey. Itulah kekuatannya. Nak kata bahawa Ramadan menjadi kekuatan, itulah kekuatannya. Dan kekuatan apa yang pertama ialah takwa, yang mana kita tak ada. Kawan-kawan kita tak ada. Seluruh umat Islam tak ada. Jadi Ramadan ini la'allakum tattaqun, takwa. Yang kedua apa dia? Dalam Ramadan ini diberikan peluang yang banyak sangat kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih hafiz kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ini kita tak kalau boleh dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Garanti syaitan iaitu musuh kita yang paling nyata, sangat apa? Sangat keras, sangat kecewa bila habisnya bulan Ramadan. Sebab itu Aidilfitri, apa maksud Aidilfitri? Hari raya yang meraihkan kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita apa, tuan-tuan? Fitrah kita tak ada dosa. Kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syurga tanpa dosa, dan kita nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga tanpa dosa. Kita nak balik kampung, kan? Gaya kan nak balik kampung, kan? Kita nak balik kampung dalam keadaan kita tidak berdosa. Kembali kepada fitrah. Saya rasa setakat itu sahaja. Hari pun dah pukul 7. Mudah-mudahan apa yang kita telah kongsikan pada petang ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya terutamanya. Kalau saya bercakap, kalau ada kesalahan, kesilapan, saya mohon kemaafan daripada awak semua. Dan kalau ada apa-apa yang baik yang saya sebut tadi, tolong amalkan. Tolong amalkan dan tolong beritahu kat kawan-kawan kita yang lain. Bahawa Ramadan ini kita nak jadi kuat. Betul tak? Kita nak jadi kekuatan, dan kekuatan kita ialah dengan takwa, dan kekuatan kita ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Saya kira setakat itu saja. Betul? Setakat itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.